warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, yarfi'ullahu alladhina amanu minkum. Allah angkat di kalangan kamu orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan juga mereka yang duduk majlis ilmu, yang menuntut ilmu dan perjalanan pergi mencari ilmu itu darajat, dengan tingkatan darjat, tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang cukup banyak kali saya bawa dalam setiap kuliah. Nabi sebut, la taqumu yaumal qiyamah, tidak akan berlakunya hari kiamat, hatta, sehingga yataqarrabuz zaman, sehingga kan kamu rasa masa itu cepat, masa itu pantas. Fatakunu sanata kasyahra, dan adalah satu tahun itu seperti sebulan. Wasyahra kal jum'ah, dan ada pun sebulan itu seperti seminggu. Wa yakunu jum'atu kal yaum, dan adalah seminggu itu seperti sehari. Wal yaum kal durmatin nar, dan adalah satu hari itu seperti durmah. Durmah ni ulama sebut seperti percikan api, sambaran api, pantas api itu. Durmatin nar, seperti pantasnya masa itu seperti percikan ataupun sambaran api. Tanda-tanda kiamat. Hadis yang berkaitan seperti mana Nabi sebut juga dalam hadis yang lain, tanda-tanda kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncang segoncang-goncang. Ditaksirkan berkaitan dengan konteks hadis ni, maksud bumi itu digoncang segoncang-goncangnya tanda kiamat ialah kucak-kacirkan. Dalam konteks hadis hari ini, tanda-tanda akhir zaman ini, Allah kucak-kacirkan hidup seorang tu. Kucak-kacir bagaimana? Satu tahap dah level bunuh mak sendiri. Kita ingatkan habis dah dekat Pahang tu, lima beranak. Selang 3 hari berlaku dekat Johor. Bukan Johor baru, Johor, Kuala Pilah. Dia tikam leher mak dia. Dia tikam leher mak dia. Nasib baik tak mati. Nampak tak tuan-tuan? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tanda-tanda kiamat, Allah goncang bumi itu segoncang-goncangnya. Dan dalam masyarakat itu Allah kucak-kacirkan. Itu tanda-tanda. Ada yang menuntut ilmu, akhir-akhir ini semua menuntut ilmu. Tetapi lagi menuntut ilmu, lagi masalah. Lagi menuntut ilmu, lagi dipertikai. Bertikai, ajak berdebat, tak puas hati, dia kira dia punya pandangannya. Nak cerita daripada hadis Nabi, yataqarrabu zaman, tanda-tanda kiamat, masa itu cepat. Hari ini dah Ramadan yang keempat dah. Kita dalam fasa pertama, fasa rahmat. Nabi sebut satu hadis, Ramadan awwaluhu rahmah. Ramadan, 10 Ramadan pertama rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan, keampunan. Wa akhiruhu, dan 10 Ramadan terakhir itu, itqu minan nar, kebebasan daripada api neraka. Mana rahmat 10 Ramadan pertama ni. 10 Ramadan pertama ni rahmat tu banyak. Nabi sebut lagi banyak hadis anda. Idza jaa Ramadan, idza jaa Ramadana, apabila datangnya Ramadan itu, futiha abwabul jannah, dibuka segala pintu-pintu syurga. Kalau single dia, mufrad ni dia panggil babun, pintu. Tapi pluralnya, jamak dia dipanggil abwabun, pintu-pintu.
Kalau kita buat open house rumah tu, segala pintu tingkap buka. Hari ni kita buat open house. Tanda-tanda soal kawasan tu ada function, pintu-pintu terbuka. Masuklah mana-mana pintu. Bila kata datang bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu syurga. Maksud ni, setiap ruang, setiap peluang kebajikan kita buat, Allah buka seluas-luasnya. Pengusia bercakap tadi tu, wakaf ataupun infak. Seekor ayam, sekilo daging, paling minima. Bukan sekadar sedekah itu, banyak lagi pahala-pahala. Disebutkan kata abwabul jannah. Itu rahmat. 10 Ramadan pertama ni rahmat. Rahmat bagaimana datangnya Ramadan itu, datangnya kebajikan. Luar bulan Ramadan, satu huruf baca Quran, satu pahala. Bila masuk bulan Ramadan ni, satu huruf 10 ganjaran Allah bagi. Nak tak nak ya. Nak layan tidur atau tidak layan saja. Ada orang berpuasa, dia layan tidur daripada lepas subuh tu, dia lenjan tidur sampai tengah hari. Dia bangun sembahyang zuhur tu, itu pun zuhur pukul 2. Lepas tu dia tidur balik dan lenjan sampai asar. Dia bangun asar tu sebab nak pergi bazar Ramadan ya. Kalau tak kena bazar Ramadan, dia lenjan tidur lagi 10 minit masuk maghrib. Ada orang macam tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, abwabul, dibuka pintu surga itu, ruang dan peluang kebajikan kita buat. Waktu hadirin sekalian, kuliah subuh pagi ni khas nak cerita tentang Ramadan. Minggu depan satu lagi nanti, kita akan cerita buka kitab kita macam mana penawar bagi hati. Sebab dalam bulan Ramadan ni, setiap tahun kita sambut. Hadis yang pertama saya sebut tadi, saya sebut hadis tentang bagaimana masa tu pantas. Dah masuk bulan 4, dah masuk 4 Ramadan dah. Tu tak kejap lagi masuk tengah Ramadan. Dan saya rasa buat kuliah Ramadan ni, rasa baru lepas buat kuliah Ramadan ya. Rasa yang lepas punya Ramadan, jumpa lagi Ramadan. Sebab itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita ruang dan peluang berjumpa lagi Ramadan ni. Berapa ramai di antara kita, jiran-jiran kita, sahabat, saudara mara kita, rakan dalam WhatsApp grup kita yang pergi meninggalkan kita dahulu. Allah kutip seorang demi seorang start daripada bulan Rajab dan Syaban. Berlaku pembunuhan 5 beranak itu lagi tak berapa hari masuk Ramadan. Allah tak izin mereka. Saya uruskan jenazah anggota tentera 4 jenazah daripada bulan Rajab, daripada bulan Rajab sampai Syaban, 4 jenazah. 4 jenazah itu duduk belakang saya ketika jadi imam. Saya jadi imam, saya doa, Allah barikna fi Rajab. Ya Allah, berkatlah kami bulan Rajab. Amin. Ni arwah-arwah ni sebut amin. Wa barikna Syaban. Berkatlah kami bulan Syaban. Amin. Yang belakang ni, yang 4 arwah tu. Saya doa lagi, saya sebut waliqna ya Allah Ramadan. Sempatlah kami jumpa Ramadan. Amin. Kabulkan. Tapi Allah izin tak? Allah tak izin. Saya uruskan jenazah 4 orang. Ketika saya uruskan jenazah tu, dah hati kita, baru hari tu kau aminkan doa nak jumpa Ramadan. Tapi Allah tak izin. Hari ni Allah izin kita. Hari ni 4 Ramadan Allah izin kita berjumpa. Menikmati rahmatnya 10 Ramadan pertama. Allah izin tak kita nak sampai habiskan Ramadan? Belum tentu. Di hadapan saya ni belum tentu, dan tengah bagi kuliah subuh ni belum tentu. Ramadan pertama, seorang Bilal, bukan seorang Bilal. Ada satu haji ni dekat belah Losta. Dia sembahyang tarawih, tengah sembahyang tarawih, mati tengah sujud. Dia mati tu ngangas sebiji punya sujud. Tuan-tuan ada tengok tak? Besos yang TikTok dan sebagainya. Tuan-tuan, cemburu. Cemburu tengok mati macam tu. Cemburu tengok orang mati tengah sembahyang tahajud waktu malam. Cemburu seorang Bilal dipendang tengah dia azan subuh, dia sembahyang sunat subuh 2 rakaat, nak qamat lagi 5 minit, mati tengah sujud sembahyang sunat subuh. Cemburu. Kematian yang sangat cemburu. Kita tengok Asy-Syahid di Gaza tadi tu, seorang guru Quran, start daripada bulan 7 Oktober 2023, bermulanya episod Taufan Al-Aqsa sampai 2 hari lepas, dia tak pernah jumpa anak isteri dia. Bila dia berhajat nak pergi jumpa anak isteri, nak berbuka bersama anak isteri dia, tak sempat nak berbuka. Anak bini dia mati bom ke depan dia, dengan dia pun syahid. Allah susun sesuatu rahmat tadi tu. Kita anggap mereka itu mati, tapi mereka tidak mati. Allah sebut dalam Quran, bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Sebab tu hadirin sekalian, saya nak cerita tentang Ramadan ni. Setiap tahun kita sambut Ramadan.
Ramadan ni dia datang umpama air bah. Dalam lirik kumpulan nasyid Rabbani. Dalam satu lirik kumpulan nasyid Rabbani tu, Hijaz, Munif tu dia gabung dengan kumpulan Rabbani yang seorang tu. Lirik dia disebut Ramadan umpama air bah. Ramadan umpama air bah yang datang melanda di atas muka bumi ni. Apa itu bah? Banjir. Ramadan itu umpama air banjir yang datang ke atas bumi ni, dia cuci daki-daki. Bukan daki-daki karat, ni daki-daki hati ni. Sebelum bulan Ramadan, hati kita busuk. Bukannya busuk bangkai, busuk dengan tak puas hati, tak senang tengok orang senang. Sebelum ni mulut kita bau bangkai sebab apa? Fitnah, mengumpat. Asal duduk kelompok, mengumpat. Habis mengumpat, mesti duduk kelompok. Mulut kita dari ni, mata kita pandang yang tak baik. Tangan kita, kaki kita semua melakukan segala dosa-dosa dalam sebelum bulan Ramadan. Ketika manusia, kata Nabi SAW, yaghfurun nas, manusia itu lalai. Bila datang Ramadan, diistilahkan setengah bahasa, disebutkan sudut bahasanya Ramadan itu kering. Ramadan itu panas. Ramadan itu membakar. Membakar apa? Dia nak bakar silap dosa-dosa kita. Dalam syarah yang saya petik ni, Ramadan adalah cermin. Cermin menunjukkan wajah kita tanpa topeng. Ramadan ni lah nak tunjuk wajah kita sebenar, tanpa topeng. Sebulan Ramadan kita pakai topeng. Topeng apa? Topeng munafik. Topeng kita pura-pura. Antaranya lidah yang tak ada insurans. Dah tak ada insurans, baru nak ambil insurans, third party pula tu. Insurans third party. Tuan-tuan pakai kereta, third party ni insurans, langgar belakang Mercedes, kita menangis tak berlagu, tuan-tuan. Oh gila, third party langgar belakang Mercedes. Menangis tak berlagu. Lidah third party yang tak ada insurans. Cerita hati yang dengki, sombong. Selama ni, sebelum ni, tak senang tengok orang senang. Tak senang tengok, tak bahagia tengok rumah tangga orang tu bahagia. Dia kira nak jahanam ke rumah tangga orang. Ramadan datang nak cuci daki-daki ni. Bukan sekadar menahan lapar dahaga, dia nak cuci daki-daki ni. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah, puasa itu ada 3 peringkat. Yang pertama peringkatnya peringkat khusus. Peringkat khusus ni, peringkat pertama peringkat umum. Menahan lapar dahaga. Start daripada kita sahur sampailah ghurubus syams, menjelang terbenam matahari petang hari, menahan lapar dahaga. Peringkat khusus, menahan lapar dahaga, jaga 7 panca-indera. Mata jaga, mulut jaga. Peringkat khusus, lagi khusus, bertambah khusus. Peringkat yang ketiga, peringkat khusus, lagi khusus, bertambah khusus. Berapa banyak khusus dah, kan? Banyak khusus. Dia menahan lapar dahaga, dia jaga panca-indera, dia jaga hati. Setengah ulama mentaksirkan ini puasa golongan-golongan sufi. Kejap lagi pukul 7, pukul 8, sembang dengan isteri, kita nak masak apa petang ni? Kalau kita masak jenahat kari sedap kan, batal puasa tu dah. Ni peringkat khusus, lagi khusus, bertambah khusus. Hati tu tak ada terikat langsung dengan dunia. Kita tak mampu. Kita hanya mampu di kalangan kita di antara umum dan khusus. Tuan-tuan nak puasa sekadar umum ni ke? Lapar dahaga. Tahan lapar dahaga, sekejap lagi pergi Kubah Riyad, pergi market, jumpa badi, depan ikan jerahak, mengumpat orang lain. Depan sotong, nak beli tu, mengumpat orang. Kau tahu tak semalam, pengusi lagi. Pengusi kita sembang ya. Kan boleh buat apa? Contoh, pengusi jangan masa hati. Contoh, dia nak pergi mengumpat. Hanya semata-mata lapar dahaga. Tapi kita nak ambil peringkat khusus. Nahan lapar dahaga, jaga panca-indera. Mata kena jaga, mulut kena jaga. Bulan Ramadan berbau ni yang saya sebut tadi tu, dia bunuh ibu dia tadi tu sebab apa? Sebab nafsu. Sebab tu Allah sebut, Nabi sebut tadi, datangnya Ramadan, Allah buka pintu-pintu kebaikan. Dalam masa yang sama, ughliqa abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, dikunci. Maksudnya kunci pintu neraka dalam Ramadan, tuan-tuan, satu akta, satu undang-undang yang cukup syadid. Maksudnya heavy dia punya undang-undang. Apa dia? Nak kena jaga mata, tak boleh ngumpat, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Kena jaga ni, nak kawal. Sebab Ramadan tadi datang sebagai pencuci daki.
Yang daki kita tadi tu dan daki-daki tu bukan setakat orang awam. Ahli surau, ahli jemaah pun dia ganggu. Yang ada pada hari jemaah. Apa dia ustaz? Iri hati. Tuan-tuan ingat ahli-ahli datang sembahyang masjid 5 kali waktu ni suci ya? Tak, kadang-kadang kita iri hati. Kadang-kadang kita tak puas hati, marah budak-budak tengah main tu, kita lempang orang. Kadang-kadang kita tak puas hati, kadang-kadang kita tak puas itu, macam-macam. Semalam ada satu ustaz, tak nak sebut masjid mana-mana, dia kata, Syekh datang masjid ana sekarang, kami buat bubur lambuk. Saya hantarlah budak saya pergi ambil bubur lambuk ni. Dia pergi ambil, lepas tu dia hantar kat rumah saya 3 bungkus, 3 tapak. Lepas ni tak nak ambil ustaz. Ambil lah. Dia orang marah saya ustaz. Sebab apa marah? Marah tu seolah macam ni bukan hak kami. Dah tunjuklah ustaz dah WhatsApp kan dah. Tak nak lah lepas ni. Maju tuan-tuan. Tuan-tuan ingat main-main. Kes bubur lambuk bergaduh tau. Kes bubur lambuk. Kes surah hak yang satu lagi, kes surah masjid depan tu dia punya kutipan Ramadan lebih sikit lah. Bergaduh dengan masjid B. Macam mana masjid kau boleh banyak, masjid kau sikit? Bergaduh, jangan main-main. Iklan. Siapa paling khatam banyak Quran. Dalam bulan Ramadan, berlawan-lawan. Kau khatam ni, target tahun ni berapa? Kami tahun ni tadarus khatam target 5 kali lah. Sikit 5 kali tu. Kami target 20 kali satu Ramadan. Hui, dahsyat tuan-tuan. Dia punya target khatam sampai 5 kali, sampai 10 kali, sampai 20 kali. Nak khatam Quran ke nak tadarus? Darasa yudarisu tadarusan. Tadarus ni belajar. Duduk satu kelompok. Dalam kelompok tu janganlah letak semua yang geng-geng macam piramid, baca tak bunyi. Dalam tu jangan letak semua macam Aziz Atta, sekali bunyi, tumpuk-tumpuk tak unta. Bubuhlah seorang dalam tu, ustaz seorang yang hebat, yang pakar. Bila kawan tu baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, ma'arif dia sukun panjang lah sikit. Itu baru tadarus. Walaupun dalam sebulan tu dapat 5 live lah. Tapi lepas 5, walaupun 5 live, dia punya tajuk cantik. Itu baru tadarus. Bukan berlomba-lomba nak khatam sampai 20 kali satu Ramadan. Lepas itu khatam Quran. Nanti buatlah bunga-mangga, buatlah khatam Quran. Tak semestinya nak khatam Quran tu. Ni khatam belum-belum. Last sikit datang sifat iri hati, kami 10 kali khatam. Tak senang tengok orang senang. Sebab itu Ramadan itu datang untuk jaga lidah. Jaga perasaan. Daripada sifat-sifat mazmumah, kena jaga benda ni. Ini tuan-tuan, Ramadan kita, puasa kita ni gemuk ni. Tengah gemuk. Daripada bangun pagi tadi, ada yang bangun 3:30 pagi, ada yang bangun pukul 4 pagi, ada yang bangun pukul 5 pagi. Bangun nak bertahajud dan sebagainya, gemuk puasa tu. Lepas tu bersahur, lepas tu baca Quran, lepas tu sembahyang subuh jemaah, lepas tu dengar kuliah, lepas kuliah tak balik lagi, sembahyang sunat syuruk, tak balik lagi, tunggu buat duha. Gemuk puasa tu. Bergemuk bukan gemuk lemak, bergemuk dengan pahala. Tetapi dia menjelang petang, tengah hari petang lagi, puasa itu makin lama makin kurus. Kurus sebab apa? Sembang pasal orang. Dia tu kan apa tu? Semenjak Ramadan yang nampak muka dia tu. Kau tunggu tengok bulan lepas bulan Ramadan ni. Tak ada muka-muka ni. Surau kita yang jadi ramai ni, kau tengok muka-muka yang ada. Bukan ada, tak ada. Nampak dia tak puas hati. Orang datang semayang pun tak puas hati. Kurus puasa. Menjelang petang, pukul 4 lepas asar, nak pergi bazar Ramadan. Nak cari kuih kari pak pusing. Sekali yang jual kari pak pusing lagi cantik daripada kari pak pusing tu. Kurus. Dan akhirnya ketika ghurub syams nak buka berpuasa, sambil-sambil nak tunggu buka puasa, layan Netflix. Nah, tengok benda yang tak cantik. Akhirnya kata Nabi SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa ramai orang yang berpuasa pada hari ini? Tak lain, tak ada, bukan tak dapat, melainkan lapar semata-mata. Sebab itu Nabi sebut tadi dalam hadis yang lain, Nabi sebut, man qama man soma. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Dua-dua. Barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan. Jatuh lagi man sama, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan itu imanan, dengan penuh iman, wahtisaban, yang penuh ketakwaan, dia jaga puasa dia itu. Ghufira, dia ampunkan, ghufira lahu, dia ampunkan baginya, bagi yang berpuasa dan bangun malam itu, ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa yang lampau. Allah ampunkan. Sebab itu dak sambut Ramadan ni bukan semua boleh dapat sambut Ramadan dengan penuh keikhlasan. Ada orang tuan-tuan bila nak menjelang Ramadan masuk saja hati dah gudah gelana.
Ramadan tiba lagi pula. Itu nada orang yang tak puas hati datang Ramadan. Ramadan datang lagi pula dah. Sebab dia dah daftar dah geng plastik hitam. Dia rasa gila Ramadan ni. Dia beza dengan orang yang dapat manis iman. Ramadan tiba. Itu lain dia seronok. Ni yang geng plastik hitam, Ramadan datang lagi pula. Dia ada satu grup geng plastik hitam. Geng Bakobah. Tuan-tuan tengok episod puasa 17, puasa 15. Itu berlaku dalam senarai masyarakat. Hari pertama tak puasa. Ayam penyet, teh ais. Daripada pukul 8.30, pukul 9.30 habis. Sejam, solid. Tuan-tuan nak untung, niaga bulan puasa waktu pagi. Untung. Habis. Laku keras. Sebab apa? Sebab nafsu. Sebab itu kita nak kekang nafsu. Puasa ni, kita ambil puasa ni nak kekang nafsu kita. Nak kekang nafsu kita. Puasa ini juga ibadah yang masih bergaul dengan rasa was-was, nak buang segala sifat was-was. Puasa ni datang untuk nak datangkan, nak maniskan gula, nak maniskan manisan dalam ibadah dan rasa seronok. Orang bila datang satu manis iman, manis seronok buat ibadat, puasa dia rasa seronok. Lagi perut kosong, lagi seronok buat ibadat. Lagi perut kosong buat solat tu, lagi seronok. Dia puasa tadi tu buat apa pun seronok. Dia puasa tadi tu baca Quran seronok. Duduk dengan majlis ta'lim pun seronok, bayan pun seronok. Duduk majlis ilmu pun seronok. Tidur dia kurang. Tidur dia, kalau dia tidur tadi tu, Allah bagi anugerah qilullah sekejap lagi, lebih kurang pukul 11, 12 hari. Allah bagi tidur sekejap. Dia berjaga daripada pukul 3 pagi, 4 pagi tadi tu, Allah akan bagi dia tidur dia. Secara tak langsung dia akan tidur waktu tu. Sekali masuk zuhur dia bangun, dia punya segar sampai petang. Malam lah Allah bagi dia tidur nyenyak. Pukul 10 tidur dah. Pukul 4 pagi dia terjaga. Cantik dah timer Allah bagi tu. Itu tanda manis. Yang seterusnya, puasa juga melemahkan badan sehingga sombong melemahkan seseorang. Puasa ni tuan-tuan, melemahkan badan. Memang lemah. Dia rata-rata orang lemah. Sebab apa? Nak kosongkan badan seorang itu yang selama ni kita rasa hebat. Nak rapatkan jurang di antara T20 lah. B40 dengan M40. Nak rapatkan sebelum dia nampak jurang. Sebelum ni kawan ni kata kawan ni, kawan ni kata kawan ni. Bazar Ramadan T20 lain, bazar Ramadan M40 lain, bazar Ramadan B40 lain. Gerai buka puasa iftar T20 lain tuan-tuan. M40 lain, B40 lain. Nak rapatkan jurang tadi tu. Sebab itu puasa itu nak mengikis sifat-sifat bakhil. Nabi sebut satu hadis, la fadla li arabi 'ala al-ajami. Tidak ada beza di antara orang Arab dan orang biasa. Nabi sebut tak ada beza pun orang Arab dengan orang biasa. Walaupun orang Arab itu bangsa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam bangsa Arab, tak ada beza pun. Illa 'ala al-ajami, dengan orang biasa, illa menaikkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Ramadan juga bukan bulan menahan makan minum. Ramadan juga adalah bulan yang memegang diri kita supaya jaga batasan dalam kehendak puas. Kehendak diri. Nafsu. Selama ini nafsu menguasai tuan-tuan. Yang boleh bunuh mak dan daddy itu sebab nafsu. Ustaz, dalam bulan Ramadan pun dia berlaku bunuh. Siapa cerita? Katanya Ramadan itu Allah buka pintu syurga. Ramadan itu Allah tutup pintu neraka. Wasusilatil syaitan, Allah rantai syaitan-syaitan. Ini dah bunuh mak tu syaitan tu Ustaz. Di mana yang dikatakan syaitan tu diikat? Dah, syaitan diri dia tu. Syaitan daripada diri tuan-tuan ni tengah diikat dengan as-saum, dengan puasa. Nabi sebut as-saumul junnah. Puasa itu perisai. Bila dia berpuasa, dia nak mengutuk pun tak berani. Bila tengah puasa, isi datang. Abang tak, abang kenal tak orang kampung kita, ujung-ujung kampung tu. Kenapa? Nak cerita kat abang lah, tapi aku kata ngumpat lah, tapi boleh kat abang? Dah, jangan cerita. Anak sa'im, abang tengah berpuasa. Kan dia perisai puasa tu. Cuba tak puasa. Cerita apa? Cerita best bang. Mengumpat ni seronok tuan-tuan. Kalah pergi tengok konsert Ella tu. Nak cerita pasal apa ni? Nak cerita pasal fungsi dulu. Bukan fungsi setengah, fungsi dulu. Dulu.
Kenapa? Dulu dia orang ni, oi seronok tuan-tuan cerita pasal orang ni. Cerita pasal Ustaz Harry tu seronok. Cerita pasal orang ni ngutuk seronok. Sebab apa? Sebab syurga itu mahal. Syurga itu mahal tiada tandingan. Tiada nilai syurga tu. Harga dia berapa syurga tu Ustaz nak masuk? No, tak ada nilai. Bila tiada nilai, dikelilingi syurga itu dengan benda-benda yang bosan. Benda-benda yang kita tak suka. Apa yang bosan yang tak suka? Mengumpat tak boleh. Dikelilingi syurga itu benda-benda yang susah. Ingat, senang nak bangun pukul 4 pagi tuan-tuan. Dikelilingi syurga itu benda-benda yang perit. Bukan senang nak tahan lapar dahaga start daripada sahur sampai petang sekejap lagi. Syurga itu dikelilingi dengan benda yang kita tak suka. Ingat, senang kita nak sabar. Kita boleh cakap sabar bulan puasa. Cuba datang marah kat kita. Belum tentu kita boleh sabar tuan-tuan. Menggigil tangan ni. Nasib baik puasa je. Tu pun dia lempang juga. Lepas geram. Aku tak boleh kau. Mesti pang begitu dah. Lega tu yang syaitan tepuk tangan tu. Nampak? Jangan main-main tu. Main dengan bulan puasa ni. Macam-macam kes boleh jadi. Pada tahun 2023, puasa punya Ramadan pada tahun 2023, seorang anak bunuh ibu dia. Belah Semenanjung ni, satu negeri tu, dia bunuh ibu dia. Ibu dia cakap, Along tutup TV. Tu masa tu tengah-tengah tahun bulan Ramadan bertemu dengan Liga Piala Dunia masa tu. Tengok TV, Along tutuplah TV tu. Mak dia masuk, mak dia terjaga pukul 2. Tengok TV lagi, tutuplah TV tu Along. Kejap lagi nak bangun sahur. Mak dia masuk bilik tidur, mak dia keluar besok pukul 4.30 pagi nak bangun sahur, anak tengok TV lagi. Mak pun beletek. Dia bingit telinga mak dia beletek. Dia ambil gunting, dia tikam mak dia berkali-kali. Mati mak dia ketika tragedi waktu sahur. Di mana kata syaitan diikat? Syaitan tak diikat dalam diri dia. Sebab itu puasa seorang itu bernilai. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, hadis Nabi sebut, puasa itu untuk aku. Kamu semayang, kamu zakat, puasa zakat, kamu puasa, kamu semayang, kamu zakat, kamu sedekah, kamu berjahat, itu untuk kamu pahala. Tapi puasa itu untuk aku. Allah yang menilai. Allah yang menilai puasa kita. Dia ni puasa dia ni level apa? Dia ni puasa dia ni level nifak. Dia berpura-pura dia ni. Sebab orang puasa. Kalau tak kerana orang puasa, tak puasa dia ni. Dia ni level semain datang semain tarawih dia ni sebab ramai orang. Kalau tak ramai orang, tak datang dia ni. Nampak tak? Tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan juga bukan bulan setakat perkara itu. Ramadan yang mana selama ini kita bukan sahaja Tuhan yang kita sembah, malah kita sembah nafsu marah, keinginan, kehendak dan pujian manusia. Selama ini kita sembah kepujian, kita sembah kehendak, kita sembah pengaruh, kita sembah segala-galanya selain daripada Allah. Kita nak pujian, kita nak nama, kita nak pengaruh. Bulan Ramadan ni lah mendidik, nak buang semua tu. Kita kena insah tuan-tuan. Sampai bila kita nak tengok benda-benda itu berlaku? Sebab dunia itu dia lakon. Dunia itu berlakon. Kita tahan lapar dahaga daripada pukul 5 tadi sampai pukul 6.30 kejap lagi. Lebih kurang 6.40. 13 jam lebih kurang. 5 minit saja kita makan, dah berbuka puasa, kenyang. Kenyang. 5 minit dah kenyang tadi tu. Itulah hakikat sifat dunia yang sementara. Dunia itu sekejap. Nikmat yang ada di atas dunia ni semua nikmat sekejap sahaja. Sebab itu hadirin rahmati Allah, saya sebut kat sini, man qama man soma. Barang siapa bang berpuasa man soma Ramadan, berpuasa dengan penuh iman, jaga hati, jaga panca indera, jaga akhlak, cantik. Allah akan ampunkan dosa dia. Satu lagi, man qama Ramadan, bangun waktu malam dia bangun. Bukan lepas buka puasa duduk lepak kat kedai tu sampai waktu isyak, sampai waktu pukul 10. Dia pergi buka puasa dekat buffet atau buffet hotel tu RM40 satu kepala, rugi keluar, makan sampai habis, tarawih tak mana, apa tak mana, jamu nafsu. Boleh buka puasa, lepas tu kita pergilah cari tarawih mana-mana masjid. Man qama, nak bangunkan malam tu. Boleh berpuasa, tarawih pun tak pergi, tidur sampai subuh. Subuh bukan pukul 10, subuh pukul 5 pagi ke? Subuhnya waktu ni 6.45 baru bangun. Cuti. Tengah cuti. Kita tak nak jadi hamba pada Ramadan. Saya ajak pada tuan-tuan sekalian, kita tak nak jadi hamba pada Ramadan. Pelik Ustaz ni. Jadilah hamba Allah dalam bulan Ramadan.
Berapa ramai hari ini yang jadi hamba pada Ramadan. Datang Ramadan dia jadi hamba pada bulan Ramadan tu. Jadi hamba bagaimana? Dia ikut terpaksa berniaga, dia punya berniaga sampai hilang tarawih. Dia punya berniaga sampai letih. Apa yang tak buat? Dia punya Ramadan dia tadi, dalam Ramadan dia dah buat preparation untuk raya sampai alah, kita kumpul duit dah, tak kisah tarawih itu sunat je. Yang penting sembahyang fardu. Nampak? Hilang. Pahala-pahala ganjaran tu hilang. Tuan hadirin mati Allah. Sebab itu Nabi sebut man sama man qama. Barang siapa dia sama berpuasa, dia bentuk akhlak ukhuwah cantik, maka dan malam dia man qama, dia malam dibangunkan malam dengan keadaan baik. Ghufirallahu, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Waktu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Sebab itulah puasa ni sebagai madrasah. Madrasah sekolah. Puasa ni sebagai madrasah. Kita hantar anak kita pergi sekolah, kita hantar anak kita pergi madrasah, nak didik dia. Datang 1 tahun itu bulan Ramadan, nak didik hati dia. Nak didik hati ni supaya lembut, jaga jasmani dan juga rohani dan jasmani, jaga nafsu, jaga kesihatan. Nafsu kita buah selama ni. Nafsu kita buah selama ni. Al-iman yazid wa yanqus. Iman ni kadang-kadang dia naik, kadang-kadang turun. Ni bulan Ramadan ni kadang-kadang dia naik, kadang-kadang turun. Tengah-tengah iman naik tadi tuan-tuan sekalian, dia boleh sembahyang tarawih habis. Sampai dia mungut 8 rakaat je ke? Tak buat 20 ke? Masjid kami Salahuddin Al-Ayyubi buat 8 rakaat ni tuan-tuan. Surah tuan-tuan berapa? 20. 20. Masjid Salahuddin Al-Ayyubi 8 rakaat ada. Sebab apa 8 rakaat? Kalau lebih 8 rakaat, tinggal imam dengan Bilal ni. Ustaz buat lah, kami nak boleh. Askar, dia nak cepat. Saya kata tak boleh jadi ni. Aku nak kena praktik buat 20 rakaat kat mana masjid. Sebab malam ni saya buat imam tarawih di Masjid Hidayah Kampung Bakor. Telefon pengusi-pengusi. Buat apa kah? Mana main 8 Ustaz? 20 lah. 20. Kena praktik 20. 8 atau 20 tadi tu, itulah cerminan diri kita. Nak buat ibadat sonok atau tidak sonok. Sebab iman kita ada masa tambah, ada masa kurang. Kita target tahun ini, bulan Ramadan ni, Abah tak nak miss dah tarawih. Setiap tahun Abah miss tarawih. Tahun ni, kita tumpu tarawih. Ui, dia punya ikrar dulu. Dia punya azam. Jangan main-main tuan-tuan. Syaitan pernah bersumpah, hai Muhammad, aku akan goda umat-umatmu. Tunggu di hujung-hujung Ramadan. Aku akan hias dunia ni di hujung Ramadan dengan cantik-cantiknya. Saya dah ulang banyak kali dah cerita buat ni. Dihias macam mana tuan-tuan? Tunggu baju Melayu Aaron Aziz harga berapa hujung Ramadan ni? Expo, Strato, apa lagi? Metro City, tuan-tuan pergi. Wuih, murahnya baju. Kan saya nak cakap kat abang, baju Melayu abang ni, yang samping harga beratus ni, hujung Ramadan ni, RM80. Pakej samping 2 gelai. Ish, bagus tu. Tak apalah, lepas tarawih kita pergi. Lepas tarawih mana boleh pergi, bang, kedai dah tutup. Kita pergi buka puasa kat luar, lepas tu kita pergi. Dah buka puasa kat luar tuan-tuan, tak ada dah. Susah. Nampak tak? Syaitan itu hias dunia ini hujung-hujung secantiknya. Dia perangkap dengan jerangkap samar. Ibu-ibu, kaum-kaum ibu dah mula nak buat samprit, mauzola, amal London. Menantu-menantu dah pulang balik ke rumah. Abah, jom kita buka puasa sama-sama kat keluar. Alang-alang kami dapat balik raya. Tuan-tuan, kucak kaca tarawih kita ketika tu. Hilang lagi azam untuk tak nak miss tarawih dan sebagainya. Hadirin hadiratnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara isi kuliah yang saya nak cerita pada tuan-tuan. Nasihat juga pada diri saya. Sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tengah berpuasa ini, kadang-kadang datang satu marah. Kadang-kadang datang ujian. Datang ujian dengan ragam anak-anak. Kadang-kadang ujian pasangan kita. Kadang-kadang ujian sahabat kita, jemaah kita. Semua tu kadang-kadang dia mendatangkan kemarahan. Semua itu sebenarnya panahan syaitan. Gini lain macam dia punya ni. Syaitan cakap gini punya ibadat lain macam aja ni. Dengan tahajud dia, dengan baca Quran dia. Kau tunggu. Dia hembus satu ciupan dalam rumah tadi tu. Ada benda nak bergaduh dengan isteri. Ada benda. Sekali dia tiup tadi tu, kes sikit dah. Kes sikit apa isi dia cakap. Hari ni minum apa mah nak masak? Hari ni tengok abang kita buat sardin kot. Cuba buat masak elok sikit. Punca sardin dia bergaduh tuan-tuan. Dia main jatang punca.
Jangan hati-hati, walaupun puasa buat syaitan itu diikat. Kalau puasa kita tak ada kualiti, boleh tersembam puasa kita pada hari itu. Sebab itu Nabi kata, bapa yang berpuasa, tetapi mereka hanya dapat lapar dan dahaga semata-mata. Kita berhenti di sini insya-Allah tuan-tuan. Saya menasihat diri saya nasihat di tuan-tuan sekalian, sama-sama kita tingkatkan amal ibadat kita. Kita dalam fasa pertama, fasa rahmat, kita ada 6 hari lagi habis fasa pertama, kita masuk fasa kedua. Kita minta Allah, ya Allah, balikna, sampaikanlah kami berjumpa dengan Lailatul Qadar. Oh, tuan-tuan, jumpa Lailatul Qadar. Sebelum ni kita minta barikna berkat bulan Rajab. Lepas tu habis bulan Rajab, barikna Syaban, berkat bulan Syaban, balikna Ramadan. Sekarang ni kita duduk bulan Ramadan, balikna Lailatul Qadar. Kita jumpa bulan Ramadan, Lailatul Qadar. InsyaAllah saya nak baca satu doa, sama-sama kita aminkan doa ini. Saya dapat doa daripada satu ulama hebat. Dia bukan daripada jumpa ulama tu je, ada satu doa tu dalam lalu dekat wall tu, cantik doa ni. Saya share dan tuan-tuan, jom sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan kita dalam bulan Ramadan ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pada bulan Ramadan ini ya Allah, hancurkanlah keangkuhan yang ada pada diri kami tanpa kami sedari selama ini ya Allah. Hentikan pengakuan diri kami yang merasai diri ini hebat dan megah melalui rasa lapar dan dahaga yang Kau berikan kepada kami untuk merasainya ini ya Allah. Supaya kami dapat merasa hamba padamu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bersihkanlah hati kami daripada sifat riak, iri hati dan cinta dunia yang melampaui batas. Jadikanlah puasa kami ini bukan sekadar menahan lapar dahaga, tetapi lebih mendekatkan diri kami padamu ya Allah. Allahumma ya mujibus sa'ilin, tunjuk ajarkanlah pada kami untuk mengetahui diri ini sebenarnya ya Allah. Sebenarnya diri kami ini lemah, supaya kami benar-benar mengetahui kebesaran-Mu ya Allah. Jangan biarkan Ramadan yang menjelma ini berlalu sedangkan hati kami masih seperti dulu. Terimalah taubat kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami dan izinkanlah kami kembali padamu. Dan kami ingin sangat berjumpa dengan Lailatul Qadar di 10 Ramadan terakhir. Allahumma ya Arhamar Rahimin, balighna Ramadan, balighna Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.